Kenapa orang Brunei suka datang cari nasi biryani dekat sini, guys? Kita rasa dulu, guys. Hari ini saya ambil ayam tanduri. Dapat ni. Okey, boleh. Dah lebih. My Sufi Channel. Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi cari nasi biryani dekat Bandaraya Miri ni, guys. Ada satu tempat nasi biryani pot menarik, orang Brunei pun suka. Kenapa orang Brunei suka datang cari nasi biryani dekat sini, guys? Jom, jangan lupa like, komen dan share. Follow My Sufi Channel. Kita berada dekat Baitul Mal Miri. So kita nak pergi ke restoran Sheikh Bai. Ada biryani Sheikh Bai dekat sini. Okey. Lokasinya berdekatan, berhadapan dengan apa? Subway. Situ ada Popular Food Garden. So Sheikh Bai dekat sini, guys. Okey, sini pun ada lamb shank. Ini Sheikh Bai. Okey. So ini biryani dia. Semua biryani satulah. Ya. Nasi biryani. Ada banyak lauk. Ini lamb shank. Ini daging nasi hitam. Ini kuah dal. Ini ayam apa? Ni lam seng kari, ni lam seng. Ini lamb shank juga? Sekaya lam seng kari, ini Oh, lam seng ini lamb merah. shank kari. Ini merah? Ya, ini kari. Oh, ini kari. Oh, yang tu merah. Ini lamb shank merah. So saya sayur pun ada. Ikan. Ayam cincang. Ada telur masin. Ini ayam tanduri. Ini ayam kari. Ini ayam apa? Ayam merah. Ayam merah, wah besar. Ya, ya, ya. Yang ni manis, ni ayam merah. Rendang. Mana Ayam ayam sambal. Ayam sambal. Tapi ada kari kepala ikan. Mau makan satu. Biryani. Oh, ada dua biryani. Ni biryani, Ini nasi biryani. ni nasi biryani. Ini Yang ni nasi minyak. oh nasi minyak. Ya, separuh-separuh lah. Ha? Boleh separuh-separuh lah. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey. Okey. Sikit saya cukup. Okey. Lagi. Oh, lauk saya mau ayam. Ayam tanduri ya. Ayam tanduri. Okey. Kuah apa bagus? Kuah. Suggest kuah apa ni? Macam boleh kah? Ha? Kuah dal lah, ni dal. Ni dal eh? Ya, dal. Okey. Dal lebih. Satu. Lam seng boleh kah? Oh janganlah. Lamb shank. Kuah lamb shank boleh? Tapi kalau lamb shank saya tidak makan. Okey. Boleh lah Lam makan seng, kuah sikit-sikit. lam seng merah. Ni lamb shank merah. Okey. Lam seng Sayur. Sayur pun mau. Ni. Kopris. Habis. Sayur bendi. Bendi sikit. Sikit lah. Ya. Bendi berapa kira? Macam mana kira bendi satu? Bendi. Bukan. Lamb shank. Lam seng ini 28 saja. Oh 28. Biryani sekali 28 saja. Oh betul. Ini lam seng merah, nasi sekali 32. Nasi sekali Ya, 32. Merah dengan kari lain lah. Ya. Okey. Bismillah nasi. Alright, saya makan dulu. So ini kita punya biryani. So dia nak buat kita ni Nescafe with Nutella. Wow, RM9.90. Okey, sekarang dia nak buat air untuk kita. Nescafe Nutella. Ais lah, ais kan. Harga dia satu RM9.90. Susu, ini Nutella dia apa? Letak ais. Nutella sudah masuk lah, yang bos-bos. Yang tu air dia. Nescafe. Nescafe kita goncang dulu. Tapi tidak manis sangatlah kan, sedang-sedang. Itu ada icing dia. Ada lagi color lagi ya.
biji-bijian. Alright. Kita tumpah. Alright. Nescafe Nutella ke Nutella. Wow. Okay guys, inilah kita punya nasi biryani tadi dengan sekali dengan air Nescafe Nutella Ice. Harga dia yang ni RM9.90. Ada Nutella, ada Nescafe. Dia letak last sekali, dia letak Nescafe. Ada icing dekat atas. Okay, Nutella pun ada dekat bawah. Kita try dulu. Kita basahkan tekak dulu. Bismillah. Berlemak-lemak manis. Mari ya. Nutella Nescafe. Minuman baru dekat sini, dekat Shake Buy. Shake Buy ni sebenarnya dah lama buka. Dah buka lama, dalam setahun lebih kurang. Okey. Popular dengan nasi biryani dia lah. Dan popular di kalangan orang Brunei. Nasi biryani kuning ni dulu. Nasi biryani kuning, kita ada dua nasi. Nasi minyak dan nasi biryani. Ni nasi biryani dia. Bismillah. Satu lagi nasi minyak ni dia dah campur dengan kuah. So kita tak boleh nak rasa dia punya originality nasi minyak tu kan. Dia warna putih sebenarnya nasi dia ni. Kalau kita tengok dekat sini, dia memang warna putih. Nasi minyak. Saya tak ambil lamb shank. Hari ni kita makan ayam tanduri. Harga macam ni pun baru RM18. Okey lah. Sebab itulah saya rasa kenapa orang Brunei suka datang sini untuk makan, merasa diorang punya biryani. So tu dia punya biryani lamb shank RM28. So menu-menu lain pun ada dekat sini. Ada martabak, ada kunafa tadi, nasi kandar, Nutella cheese kunafa. Ada apa lagi ya? Biryani lamb shank. Wah, ni lamb shank. Okay. So nasi dia dekat sini lah. Yang tadi kita dah tengok. Tapi sedap lah nasi ni, kan? Rempah dia memang lebih. Tapi lamb shank ni besar. Shank. Nasi kapau satu nasi. Tu kuah dal bayar? Ya, dal. Ada lagi satu lamb shank tadi. Oh ni kari kepala ikan. Okey, terima kasih. Saya jumpa lagi. Ingat follow saya punya YouTube ya. Oh ya. Thank you. Jom. Okay, bye. Thank you. Okay. Jumpa lagi tengah makan. Alright, bye. Okay guys, jangan lupa singgah dekat sini. Okay, Shake Buy, nasi biryani. Ada biryani, ada nasi minyak, ada roti canai, martabak dekat kawasan area depan Popular Food Garden, berdekatan dengan Albite Square dan Baitul Mal Miri. Okey, jangan lupa like, komen dan share, follow YouTube channel My Sufri Channel, tekan butang loceng.